Hai, apa semua, selamat jumpa saya. Tajuk story saya pada hari ini adalah gear manual. Okey, inilah gear manual Okey, Ajar Rahmah ni dia gunakan gear manual. Apa kaitan pula ni Ajar Rahmah gear manual ni kan? So macam ni. Sebenarnya kan saya nak ceritalah tentang gear manual ni, iaitu gear manual pada Ajar Rahmah ni bukanlah satu benda yang pelik ataupun dianggap sebagai low class, kasta paling rendah ke. Contohnya Realman use 3 pedal kan, sebab nak gunakan gear manual kena ada 3 pedal lah kan. Tak kisahlah man ke girl kan, tapi bila use 3 pedal ni, dia punya looking tu macam, kalau kita tengok tu dia macam tak berapa nak menonjol lah kan. 3 pedal kan. So 3 pedal ni nampakkan sangat lah Azia ni memang macam low class jugalah kan, 3 pedal So di sini saya nak share pengalaman saya lah ketika berada di luar negara action pula tu. Ketika berada di luar negara kan, macam bagus luar negara kan. Ya betul, kalau awak duduk dalam Malaysia, awak akan tengok gear manual ni sebagai gear yang low class lah low class. Banyak orang kata, oh gear manual ni macam ni, nampak tak moden lah, jalan jam lah. Patutlah dia Ajar Rahmah ni harga dia murah sebab dia gear manual, tak ada gear auto. Macam-macam lah kan. Tapi di sini saya nak share tentang gear manual Okay, saya nak share tentang persepsi orang Malaysia dululah Kebanyakan persepsi orang Malaysia akan kata gear manual ni adalah gear yang dianggap tak berapa nak advance lah. Sebab gear manual kan, gear manual ni terkenal dengan whatever you nak buat, you kena buat dalam manual lah. Nak masuk gear 1 dalam manual, gear 2 dalam manual, semua dalam manual. Sebab tu awak jangan ambil pendapat tu kalau awak berada dekat Malaysia. Kalau awak berada dekat Malaysia, memanglah awak dengar orang kata, oh game manual tak bagus. Lepas tu orang lain nak kata, oh game manual tak bagus. Main story saya Ajar Rahmah lah kan. Sebenarnya kan, game manual ni tak ada apa yang tak bagus pun. Kalau tak bagus tu, awak tak keluar daripada Malaysia. Kalau awak pernah pergi kat luar negara kan, contohnya di Indonesia, di Filipina, di Vietnam, di India contohnya kan, game manual ni kan adalah satu gear yang common lah. Tak adalah dianggap gear yang tercicir, yang low class sangat lah bagi sebuah kenderaan. Okay, di sini saya nak ambil pengalaman saya lah ketika saya di Indonesia Okay, cuba awak tengok video ni di Indonesia kan, untuk macam mini MPV macam ni kan. Okay, kat sini kan, saya dah naik kan beberapa kenderaan seperti ini kan, semua gunakan gear manual. So isu dia kat sini tak ada pun isu jalan jam, gear manual susah nak bawa. Isu dia. So adakah gear manual ni susah nak bawa? Bagi saya tak ada apa pun. Kalau nak compare di Indonesia sendiri, kesesakan lalu lintas dia orang lagi hebat daripada Malaysia. Tapi tak ada pun isu gear manual ni susah nak bawa. So di sini, kat mana nak kata gear manual ni tak bagus? Bagi saya lah kan, dia persepsi ni lebih pada kata orang. Kata orang tu yang menyebabkan gear manual ni tak bagus, tak sesuai untuk jalan jam, tak sesuai untuk kereta. Padahal gear manual ni tak ada apa pun. Kalau awak dah anggap gear manual tu sebagai gear biasa, dia jadi biasa lah. Sebenarnya ada banyak video yang saya sempat rakam tentang penggunaan gear manual di kalangan pemandu-pemandu e-hailing kat sana, yang sama-sama mengharungi kesesakan lalu lintas. Dan kat dalam bandar dia banyak kenderaan, banyak motosikal, simpang dan segala-galanya lah kenderaan diorang ni sebenarnya lebih banyak bilangan daripada kenderaan kita di Malaysia Okay, seterusnya saya nak share lagi tentang gear manual Ada orang kata, oh gear manual ni tak sesuai untuk orang perempuan, tidak sesuai untuk wanita. Realman use 3 pedal ni kan, tak sesuai untuk perempuan. Di sini saya nak share satu lagi situasi di mana saya pernah naik sebuah hailing di Indonesia, di mana pemandu ni adalah seorang wanita, tapi dia menggunakan gear manual. Cuba awak tengok ni. Okay, awak tengok cara dia masuk gear. Okay, awak tengok dalam keadaan kesesakan lalu lintas kat situ, sekitar bandar tu. Awak tengok, relax je. Tak pun nampak kilang kabut, tak pun nampak macam serba tak kena. Biasa je. Dan kenderaan ni saya tengok memang dah selalu digunakan. So dengan skill yang betul, kat sini saya tak nampak pun kat mana yang dikatakan gear manual tu bermasalah, susah untuk nak kenali kan. Cuba tengok ni, biasa je kan. Okey, di sini saya nak buat perbandingan pula. Apakah kelebihan gear manual ni berbanding gear automatik adalah, secara umum kenderaan yang menggunakan gear manual ni, dia adalah lebih ekonomi harga dia berbanding dengan gear automatik. Kalau gear automatik bagi sebuah kenderaan, harga memang mahal. Tapi kalau gear manual, dia memang jauh lebih murah. Itu awak tak boleh elak. Okey, seterusnya untuk gear manual ni, servis dia lebih murah. Dia tak macam gear automatik.
Selain tu tempoh nak servis untuk gear manual ni, dia punya jangka hayat minyak dia bertahan lebih lama. Dia tak macam gear automatik di mana dia kena kerja keras Sebab gear automatik ni bila RPM naik, pada ketika tu ada benda-benda yang akan berlaku lah. RPM naik, sistem gear lah yang akan bertindak balas dan menukar gear ni sendiri. Tetapi tidak berlaku pada gear manual. Kalau gear manual, lagi expert seorang pemandu tersebut mengendalikan gear manual ni, maka semakin lama lah jangka hayat gear manual ni boleh digunakan. Daripada pengalaman saya dulu menggunakan Exora, Proton Exora yang gunakan gear manual, minyak gear manual ni, kalau tak salah saya lah, kalau awak tak tukar 2 tahun, dia masih lagi cantik dan likat dan tak ada warna hitam sebagaimana yang kita tengok pada gear yang menggunakan CVT contohnya. Saya ada pengalaman tukar minyak transmission kereta yang menggunakan DCVT, CVT. Saya memang ada pengalaman. Dengan jarak perjalanan 20,000, warna minyak tersebut dah jadi terlalu hitam. Di situ kita dapat bayangkan betapa beratnya peranan tugas minyak pada gear automatik berbanding gear manual. So bagi saya lah Aziar Rahmah adalah satu kenderaan yang boleh dianggap ini apa yang saya nak, di mana dia masih digunakan gear manual, dan saya tak ada sedikit pun masalah tentang penggunaan gear manual pada Aziar Rahmah. Dan lebih-lebih lagi bila ke luar negara dan melihat sendiri bagaimana pemandu-pemandu di luar negara ni yang mentaliti dia lebih open daripada kita kat sini. Asalkan melihat gear manual je kita rasa macam low class. Kita yang dianggap alah gear manual 3 pedal kan. Bukti dan contoh video yang saya tunjuk kat awak ni, di mana di luar negara penggunaan gear manual ni biasa. Dan tiada alasan kata gear manual tak sesuai untuk jalan jam. Sebenarnya persepsi kita saja kita rasa kita susah nak tukar gear. Padahal gear automatik kalau kita nak ikut-ikutkan gear automatik dia punya kos dia sangat tinggi bermula daripada pembelian kenderaan yang agak mahal, servis yang lebih kerap. Sekarang ni teknologi gear automatik kita ni dah jadi semakin manja. Contohnya lah awak pernah dengar tak ayat ni? Jangan agresif di awal permulaan. Biasanya kalau awak tengok cerita pasal kerosakan gear kan, mekanik akan cakap tolong jangan agresif di awal permulaan. So di situ kita dapat bayangkan kita dah beli sebuah kenderaan dengan harga yang agak mahal. Kita rasa gembira lah kenderaan kita tu teknologi bagus dan sebagainya. Tiba-tiba antara pantang yang kita kena jaga, kita tak boleh bawa agresif di awal permulaan. Di sini saya tak bermaksud kita kena agresif sebab kita nak berlumba, bukan. Sometimes kita memang perlu agresif sebab bila you berada di traffic light jalan tengah jam, kita nak pick up sebab kita bukan nak lumba, kita nak pick up tu dengan lebih lancar sebab kita nak melepasi kesesakan lalu lintas. Tapi bukan tujuan untuk nak berlumba dan kita pun tak akan bawa lebih laju daripada had laju yang ditetapkan. Tapi cuma bila kita tak boleh agresif, mana kita tak boleh nak tekan minyak dapat untuk mendapatkan power kenderaan tersebut. Kalau tak kerana tu pun, antara cabaran yang kita kena hadapi ialah kalau gear automatik ni digunakan untuk kawasan-kawasan berbukit. Contohnya awak naik kereta Highland ke, pergi Cameron Highland ke, bila awak nak pick up kan pantang dia tu jangan agresif di awal permulaan. Di saat awak dah slow tu, awak nak overtake satu kenderaan, awak tak boleh buat macam tu. Kalau awak buat, dia akan jadi masalah pada awak punya sistem gear. Puli cala lah, belting putus lah. Dan untuk belting CVT ni, dia kalau putus dia dahsyat dia akan jadi bersepai-sepai dia sebab dia terdiri daripada bilah-bilah besi kan. So kat manakah yang dikatakan gear CVT tu, gear automatik tu bagus sedangkan kalau kita gunakan gear manual ni, pada pendapat saya lah awak boleh pandu dengan lebih lancar lagi. Tak perlu ada rasa tak boleh laju di awal permulaan, tak boleh laju di awal permulaan, cepat putus. Ianya adalah satu pantang larang yang agak menggongkong bagi pemandu lah. Kita bukan tujuan nak melumba, tapi ada kadang-kadang keadaan jalan tersebut memang memaksa kita untuk kena laju di awal permulaan. Contohnya di traffic light, untuk mendaki bukit, tengah mendaki nak memotong lagi. Ini bagi yang suka gear manual Saya memang suka gear manual daripada dulu lagi. Sebab gear manual ni bagi saya, dia tak cerewet. Dia sangat mudah, dia ekonomi. Dan yang paling penting satu perkara yang tak mampu dilakukan oleh gear automatik adalah ketika breakdown Manual ni, kalau ada masalah kan, kita masih lagi ada satu talian hayat untuk menghidupkan kenderaan kita. Tetapi kalau awak gunakan gear automatik, dia memang sama sekali tidak boleh dilakukan. Kalau kita malas nak masuk gear, sudah tentulah jawapan dia gear automatik. Tetapi awak kena terima lah. Ini jangan laju di awal permulaan.
Jangan buat tu, jangan buat ni. Servis tu kena cepat sikit, minyak cepat rosak. Dan kalau rosak, komponen-komponen dia lagi banyak pada game manual. Okey, rasanya dekat sini dulu kupasan saya tentang game manual. Mungkin dia atau tidak, itu terserah pada anda. Tapi bagi saya seorang pengguna Aziar Rahmah yang menggunakan game manual, saya rasa sangat bangga menggunakan game manual ni, sebab di luar negara penggunaan game manual ni biasa dan tak ada isu tentang jalan jam. Game manual susah. Game manual ni low class. Game manual ni tak sesuai digunakan oleh orang perempuan. Bagi saya lah, yang dah pernah pergi luar negara dan dah tengok sendiri, alami sendiri keadaan kesesakan lalu lintas kat sana macam mana, bagi saya no hal, tak ada masalah pun. So, okey, rasanya setakat sini dahulu posting saya pada kali ni. Kalau saya silap, saya mohon maaf. Betul ke gear manual Aziar Rahmah ni tak bagus? So, di situ awak boleh fikirkanlah dan renung-renungkanlah. Okey, rasanya setakat di sini dahulu. Jumpa lagi.